pengundi yang tidak tahu macam mana nak membuang kertas undi boleh dibantu oleh KTM. Tetapi apa yang KTM buat mesti di dalam pendengaran atau boleh dinampak oleh polling agent. Seterusnya kita akan tunjuk macam mana KTM menolong pengundi dan polling agent juga mengkawal proses itu. Nampak ya? Ini adalah kertas undi. Di sini ada dua lambang daripada dua calon dan puan boleh pilih salah satu calon dan lambang yang puan suka. Bantahan Cik Ali. Saya tidak dapat menerima sekiranya Cik Ali menunjuk mana-mana satu parti yang bertanding. Ya, terpulang kepada para pengundi nak memilih yang mana. Ya. Ada lipat. Kita masuk dalam kotak undi. Masih, Pak Nek.